Rina, okey, boleh sentuh dulu kotak di hadapan, ada 3 kotak. Ni. Kotak pertama? Ha. Kotak pertama? Ya. Yakin? Yakin. Okey, Rina, silakan. Di tepi tu ada lubang kiri kanan. Ha? Masuk je ke? Ha. Tak suka lah. Tak ada apa pun. Ha? Tak ada apa pun. Try lah. Belah sini, belah kiri, belah kiri, belah kiri. Okey. Ha. Mana? Okey. Okey, tak apa. Rina, letak tangan di atas. Okey. Tapi jangan baling tau. Okey. Saya minta tak Cik tahu. Azman datang jap. Saya tak boleh lah benda hidup. Saya pun tak berani. Okey, letak macam tadi. Jangan gerak tangan. Rapat-rapatkan tangan. Apa tangan? Dah luka lah. Belum lagi. Belum lagi Rina. Kau nampak ni Rina, kau nampak ni. Ini nampak ni rupanya ni. Ni tangan, ni binatang ke tangan Cik Azman? Jangan tu jangan Okey, bergerak. Kenapa basah? Ni dia nampak ni. Cepat sikit Cik Azman. Apa benda? Buka mata. Buka, boleh buka. Letak sekali lagi. Rina. Tapi kenapa? Cepat sikit Cik Azman. Okey dah, ya Azman. Terima kasih, ya Azman. Kita boleh bawa. Terus. Okey, jadi untuk Rina mendapatkan katak dan untuk Harry mendapatkan baby. Dah. Nak try? Tak nak, tak boleh. Saya ada trauma. Okey, baik. Jadi, Kak berani Kak. alright. Jadi kita dah tengok Rina dan juga Harry. Bagi aku still tak berani. Tapi apa pun, diorang dah cuba beranikan diri.